Halo guys, assalamualaikum. Oke, hari ini saya nak share resepi orang berpantang. Siapa-siapa yang pantang, lepas beranak ke, lepas bersunat ke, korang boleh ikut resepi ni. Oke, resepi apa? Korang tengok video sampai habis, kemudian baru komen, like, share. Alright. First kita ada 2 ekor ikan siakap. Kemudian kat sini bawang merah, bawang putih, halia, tomato, cili padi, serai yang dah kita ketuk. Kemudian ada air asam jawa. Alright. First kita nak goreng ikan ni dulu. Tu dia. Okey, kita letak sini. Ini ikan reko, kemudian kita basuh. Kita bagi perasa garam, kunyit, serbuk kunyit, tepung jagung. Okey, setelah kita bagi kunyit, tepung jagung apa semua, baru kita gaul, kita goreng. Dan masa yang sama kita panaskanlah minyak. Okey, kita gaul dulu dia betul selati. Panas baru kita goreng ikan dia. Ni ya. Sekali. Guys, apabila ikan kita dah garing, dia akan jadi macam ni ya. Kalian tengok. Dah garing. Kemudian kita angkat. Guys. Mula-mula bawang putih. Kemudian bawang merah, serai, halia. Ini bahan kita tumis dulu ya. Kita tumis, kemudian ni cili padi. Kemudian baru kita masukkan air guys. Sedia kita taruh garam. Dan jika suka, kalau tak suka tak payah taruh. Kemudian ni air asam jawa. Kemudian kita taruh sedikit serbuk kunyit untuk cantikkan warna dia. Kacau sekejap. Okey, kemudian baru kita masukkan tomato. Okey, air sekali baru kita masukkan ikan yang kita dah goreng tadi. Lagi sekali. Okey, boleh angkat. Guys. Okey guys, inilah dia menu orang berpantang ya. Korang boleh cuba, siapa-siapa yang berpantang kat rumah tu, korang boleh cuba menu ni. Alright. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa follow, like, komen, share, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.